Sebab itulah ulama-ulama dia bincang tentang marasil ataupun mursalat Imam Malik. Mursalat Imam Malik ni boleh dikatakan ulama-ulama semualah boleh kata terima bahawa mursalat dia tu sahih. Walaupun zahir nampak tak bersambung, seorang tabi'i itu cerita daripada Nabi, pada hakikatnya bersambung. Ada sanad dia ke mana-mana pun yang bersambung. Jadi hakikatnya tidak putus. Dengan sebab itu mereka kata sahih, sudah diuji dah, tengok dah belakang, tidak ada satu pun mursalat dia tu yang memang betul tidak bersambung sanad dia. Bahkan adalah bersambung ke mana-mana. Misalnya di sini Imam Abu Daud cuba bawa mari riwayat yang kedua, itu riwayat Ma'mar daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasar, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Walaupun lafaz bimaknahu, walaupun lafaz dia tidak sama, tapi makna dia, maksud dia sama. Tak sama 100% pun tak apa, maksud dia sama. Artinya kandungan hadis yang pertama tu boleh dipakai. Tidak kata mursal yang menyebabkan hadis itu jadi dhaif, tak termasuk dalam hal ni. Dan orang yang ambil daripada Imam Malik ni, anak murid dia Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni orang besar. Qa'nabi ni dia ada nuskhah Muwatta sendiri. Nuskhah Muwatta ni banyak, bukan yang tersebar sekarang ni itu saja, tak, banyak. Salah satunya ialah nuskhah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Nuskhah dia tu besar, lebih lagi daripada ada tersebar sekarang ni, iaitu nuskhah Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Dia lah ambil daripada Imam Malik. Dan sanad ni adalah sanad yang kuat. Sanad yang kuat. Dengan sebab itu ada juga orang yang mengatakan, kadang-kadang kita jumpa dalam kitab-kitab dia kata hadis ini mursal. Walaupun begitu ia sahih. Ada kalanya dia mari sanad mursal, hak tidak mursal, hak muttasil. Dia kata, seseorang ulama hadis tu kata, dia kata hak mursalnya lebih sahih. Padahal hak tu bersambung, hak tu tidak lebih sahih. Itulah benda. Sebab mursal-mursal pun dia tengok juga mursal siapa. Mursal siapa. Sebab itulah dalam kitab usul hadis dia bahas, kalau mursal orang ni tak boleh pakai, kalau mursal orang ni boleh pakai. Mursal Sa'id bin Musayyab kuat, mursal Sya'bi kuat, boleh pakai. Tapi kalau mursal Zuhri tak boleh, mursal Hasan Basri tak boleh, tak kuat. Dia ada pula kaedah-kaedah tu, orang-orang tertentu yang mana mursal dia kuat, ni tidak kuat, ada pula. Dalam kitab-kitab usul hadis ada sebutlah. Berdasarkan hadis inilah orang-orang yang mengatakan orang kaya juga boleh terima harta zakat itu. Hadis inilah menjadi pegangan mereka. Ada juga yang tidak mahu terima. Tidak mahu terima, dia kena takwil lah. Yang tidak mahu terimanya ialah Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia. Sebab dia kata zakat-zakat ni ambil daripada orang kaya, beri kepada orang miskin. Hak tu dalam hadis hak lebih sahihnya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Itu hakikat zakat, diambil daripada orang kaya di kalangan mereka, di kalangan masyarakat ni, dan diberikan kepada orang-orang fuqara, hak sesak. Kalau beri kepada orang kaya sudah bercanggah dengan hak tu, kata dia tak cara lah dia tu orang kau dia gapo, kau tak cara dia kaya. Dia utamakan hadis tu daripada hak ni. Tapi macam Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain, mereka mengatakan la ta'illu sadaqah li ghaniyyin. Sedekah ataupun zakat tidak halal kepada orang kaya, melainkan istithna selepas daripada nafi memberi arti isbat, kata dia. Istithna selepas daripada nafi memberi arti isbat. Sebab kita kata la ilaha illallah tu lah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu nafi, ayat nafi tu. Illa, istithna, pengecualian, perkataan yang mengecualikan, melainkan Allah. Yani Allah itu disabitkan adanya, diterima, diakui adanya. Hak tidak ada, hak sebelum illa. Yani tidak halal sedekah kepada orang kaya, melainkan
orang kaya, mana orang kaya yang berjual, yang ada kerja-kerja lain hak boleh terima zakat. Kalau dia ada kerja lain yang membolehkan dia mengambil zakat, boleh lah walaupun dia kaya pun. Sebab ini selepas daripada illah. Istithna selepas daripada nafi memberi makna isbat. Memberi makna isbat apa ni, berarti menyatakan bahawa orang kaya yang pergi fi sabilillah, orang kaya yang menguruskan harta zakat dan sebagainya, orang ni boleh terima zakat. Itu kata mereka. Tapi orang-orang hak tak terima tu dia takwil lah. Dia takwil lagu mana? Dia kata melainkan kepada 5 orang, 5 macam orang. Yang pertama, orang yang berjuang fi sabilillah, yakni dalam keadaan dia memerlukan. Dia tu kaya, tapi kaya kalau nak kira dia tak boleh terima zakat dah, dia kena beri zakat dah, cukup nisab dah dia tu kena beri zakat. Tetapi kalau nak kira keperluan hak dia nak pergi perang tu, tak cukup dengan hak ada tu, kena lain, boleh dalam keadaan itu. Serupa juga orang yang tenggelam dalam hutan. Orang yang tenggelam dalam hutan, orang panggil bankrupt, muflis, orang panggil. Itu kaya apa? Tidak kaya tu. Yang ni kaya tu i'tibar makanan. I'tibar makanan dengan mengambil kira hak dulu. Dulu dia kaya, lepas dah jatuh muflis, siapa dia kata kaya? Tak ada kaya dah. Sebab tu dia kata ni bukan untuk orang kaya ni. Tidak kaya. Kalau kaya tak boleh. Ni bila dia sudah bankrupt tu, mana kaya tu? Tidak kaya. Sebab tu boleh. Dan bukan tidak kaya. Lepas tu amil tu, itu sebagai upah kata dia. Sebagai upah. Sebagai upah orang kaya pun boleh ambil upah, tapi sebagai zakat tu tak boleh. Masing-masing lah. Dia kata lagu tu, ni kata lagu ni, tak apalah. Masing-masing. Itulah alasannya. Bagi orang yang kata boleh tu, sebab tadi lah, dia payah dia tadi istithna selepas daripada nafi memberi arti itsbat. Yang ni kaya, memang kaya. Memang kaya. Hak gharim tu ialah kita mengambil kira hak dulu, hak semasa tu memanglah dia sesak dah. Tetapi bukan semua ni amil gapo ghazin fi sabilillah tu bukan semuanya sesak pada masa dia perlu tu. Jadi setengah-setengah ulama kata kalau perlu, kalau tidak perlu tak boleh. Kalau tidak perlu. Tetapi mengikut pendapat Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain, mereka mengatakan boleh. Itulah dalam kitab kita ni syarah 172 beberapa baris daripada atas itulah syarah. Dia kata waqala Syafi'i yajuzu daf'u zakat ila al-ghazi wa in kana ghaniyan. Boleh kita beri zakat kepada orang yang pergi perang, nak pergi perang walaupun dia kaya. Lepas tu dia sebut oleh kerana pengarang syarah ni dia bukan orang Syafi'i, dia orang Hanafi. Dia kata wa amma indana fala yajuz illa inda i'tibari huduthil hajah. Bagi kita yang ni orang Hanafi tak boleh lah kecuali dengan mengambil kira memang dia perlu ketika tu, memang dia memerlukan. Bila dia memerlukan boleh lah. Dia duk pegang. Kalau tidak dia zakat ni bagi kepada dua, satu yang memberi, satunya yang menerima. Kalau yang memberi itu juga yang menerima, terbatal lah, tak ada faedah lah bagi tu kata dia. Bagi tu tak ada faedah. Itu pendapat dia masing-masing lah. Ini masalah ijtihad masing-masing. Li ghazin fi sabilillah. Ada dalam hadis ni, dia salah satu tanda hadis yang sahih ialah dia serupa dengan ayat Quran dari segi makna dia. Kalau kita tengok ada di dalam Quran. Misalnya hak ni, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah. Tu ada sebut tu kan, fi sabilillah. Ini dalam syarah kita ni, wa ilaihil isyarah fi qawlihi ta'ala wa fi sabilillah dalam Quran. Fi sabilillah tu dia sebut
Dalam hadis dia sebut li ghazin fi sabilillah.